Salam sejahtera dan salam bahagia. Selamat datang sekali lagi ke arena MBSJ untuk hari perlawanan ke-8 dalam saingan Liga Wanita Nasional musim 2025 di antara pasukan MBSJ FC dan juga Kuala Lumpur FA. Whistle yang dibunyikan oleh pengadil menandakan bermulalah aksi di arena MBSJ pada malam ini. Meneruskan kemarahan masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Hantaran ini baik sebenarnya untuk Nur Syafiqah. Libasan yang tidak mengena dan terus disudahkan dengan jaringan yang pertama oleh penyerang utama mereka, Nur Syafiqah. Kelewatan barisan pemain pertahanan untuk mengeluarkan bola itu terus dihukum oleh jaringan yang pertama di minit ke-10. Lihat bagaimana gerakan yang bermula daripada Dian Akilah di sebelah kiri yang berjaya mengatasi kawalan Farah Waida dan juga Nicola Drina. Bola yang dihantar ke tengah itu berjaya didapatkan seketika oleh Nur Syafiqah beberapa saat sebelum melepaskan rembatan, menewaskan penjaga gol pasukan Kuala Lumpur. Ujung sana pemain sayap kanan buat pasukan MBSJ. Rembatan terus dilakukan. Lihat bagaimana lencongan yang cukup baik. Sudah pun tandukan yang cuba dilakukan oleh Mayukono, dan itu adalah whistle yang ditiupkan oleh pengadil menandakan tamat aksi di separuh masa yang pertama. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Kembali diteruskan perlawanan di separuh masa yang kedua untuk aksi hari ke-8 Liga Wanita Nasional. Di belakang sekali ada Asma Munajati yang menanti. Begitu juga dengan Anis Aisyah di luar kawasan kotak penalti. Rembatan terus dan terus masuk ke dalam pintu gol pasukan MBSJ. Baru saja saya perkatakan ini mungkin peluang terbaik untuk pasukan Kuala Lumpur. Terus disudahkan dengan jaringan yang cukup baik dari Risa Kawai. Mengikat kedudukan di arena MBSJ pada malam ini. Satu sama menerusi ledakan daripada pemain tengah pasukan Kuala Lumpur ini. Di minit ke-49 sudah pun ada jaringan penyamaan daripada Risa Kawai. Respon yang ingin ditunjukkan oleh Nur Syafiqah. Peluang untuk pasukan MBSJ masuk ke dalam pintu gol pasukan lawan. Rembatan kencang yang dilakukan oleh Dian Akilah tidak membiarkan pasukan Kuala Lumpur untuk gembira terlalu lama. Kealpaan benteng pertahanan telah dihukum oleh pemain ini yang terus melakukan rembatan kencang dalam kawasan kotak penalti pasukan lawan. Selang seminit kedudukan sudah pun berubah. MBSJ kembali di hadapan dengan jaringan 2-1. Masih lagi terus diasak sekarang ini. Baik daripada penjaga gol pasukan Kuala Lumpur, Dali Elisa. Dan itu adalah whistle panjang yang ditiup oleh Nurul Hafizah Nuradin menamatkan aksi di arena MBSJ pada malam ini. Keputusan masa penuh untuk hari perlawanan ke-8 Liga Wanita Nasional. Pasukan MBSJ FC berjaya menewaskan pasukan Kuala Lumpur FA dengan jaringan 2-1. Hasil daripada jaringan Nur Syafiqah di minit ke-8 dan juga Dian Akilah. Manakala jaringan tunggal untuk pasukan Kuala Lumpur berjaya dihasilkan oleh Risa Kawai menerusi sepakan percuma di minit ke-48. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports.
your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Bersama saya pada malam ini adalah pemain terbaik untuk hari perlawanan ke-8 di antara pasukan MBSJ dan juga Kuala Lumpur, penyerang untuk pasukan MBSJ, Nur Syafiqah. Nur Syafiqah, kemenangan tipis ke atas pasukan Kuala Lumpur, berempas pulas hingga ke whistle penamat dan akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik. Boleh ceritakan sedikit perasaan ataupun apa reaksi dinobatkan selaku pemain terbaik pada malam ini? Okay, first of all, alhamdulillah kami dapat 3 poin pada malam ini walaupun kemenangan tipis terhadap KL Kuala Lumpur. Alhamdulillah atas rezeki ni saya dapat pemain terbaik. Walaupun saya dapat skor 1 tapi saya rasa saya dah buat yang terbaik untuk tim saya dan banyak lagi benda yang saya kena improve untuk menentang Selangor next game. Sebab dengan kemenangan pada malam ini melonjakkan pasukan BSJ di tangga yang kedua meminta Selangor FC dengan dipisahkan 3 mata bersama pasukan Sabah FA yang berada di puncak liga. Harapan untuk hari perlawanan yang akan datang, adakah tidak mahu kehilangan sebarang mata lagi daripada pasukan BSJ atau bagaimana? Harapan saya pasti kami nak menang lah menentang Selangor sebab first league kami seri dengan diorang and saya harap untuk next game kami akan buat preparation yang terbaik untuk menentang Selangor dan tunggulah pada Okay. Alright.